Kita ni kerja susah betul. Bro. Tak payahlah datang sini. Ini semua poyo je ni. Poyo? Maksud abang? Tak adalah, kita datang sini cek kerja tapi tak ada orang dalam. Susah. Abang interview juga ke? Maksud abang orang dalam? Macam ni lah bro. Aku nasihatkan kau jangan buang masa. Balik je. Tak payah buang masa. Balik je. Bismillahirrahmanirrahim. Semua rezeki ku ya Allah. Assalamualaikum. Kak, interview duduk sini ya? Saya Jeman dari Kelang. Hai, orang kampung manalah yang sibuk sangat datang interview ni. Kalau dah orang kampung tu, buat je lah kerja-kerja kampung. Jangan buang masa kau lah datang interview kat sini. Bukannya dapat pun. Apa maksud akak tak dapat? Sebab berada yang luar tadi pun cakap benda sama juga. Setidaknya kau dah dapat gambarannya kan? Gambaran? Maksud akak? Stop lah panggil aku akak. Rimas tau tak? Geli. Akak daripada tadi. Sekali lagi kau cakap dengan aku panggil guide kat luar tu. And stop cakap dengan aku. Aku tak suka cakap dengan orang kampung. Dasar orang kampung. Maaf, Mak. Cik Diana, cuba masuk. Aku masuk dulu tau. Nanti kau fahamlah gambaran yang aku cakap tadi tu. Kejap. Kalau nak kaligrafi eksklusif yang cantik macam ni dan macam ni, datang Gallery Dance minggu ni juga. Assalamualaikum tuan. Alhamdulillah. Jeman ya? Ya saya tuan. Okey. Ini resume saya tuan. Okey, so nak tanya apa yang cik tahu tentang Dian Signature ni? Alhamdulillah tuan, banyak saya tahu. Satu malam saya study untuk Dian Signature ni. Untuk Dian Signature ni, apa yang saya tahu, Dian Signature ni sebuah company kaligrafi yang memperjuangkan tentang seni had kaligrafi itu sendiri. Bukan sekadar hiasan tapi peringatan dan juga amalan yang kita akan gunakan. Betul-betul mengkaji So saya memang minat tuan untuk Dian Signature ni. Lama dah saya tengok. Saya scroll. Hari-hari pun saya lalu sebab saya rumah saya belakang ni je. Okey, so apa sebab Jeman nak kerja dekat kita punya syarikat ni? Sebab saya tengok Dian Signature ni satu company, sebab saya nampak seronok bila saya duduk dekat kedai warung tu kan. Saya nampak ramai orang pakai baju Dian Signature. Saya pun kaji, best lah. Lepas tu saya cuba apply kat sini. Alhamdulillah dapat interview. Harap-harap tuan boleh pilih saya tuan. Okey, insyaAllah. Tuan, maaf ganggu tapi sebab tadi bos cakap sesi interview dah habis. Ni kan ada lagi interview ni. Oh, bukan apa. Sebab tadi kan ada calon nama Dian. Itu sebenarnya anak saudara bos. So, bos decide nak pilih dia terus. Oh, perempuan tadi tu ya? Okey. Alright, boleh. Tak adalah, kita datang sini cek kerja tapi tak ada orang dalam. Susah. Jangan buang masa kau lah datang interview kat sini. Bukannya dapat pun. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya hendaklah kamu memberikan hak kepada selayaknya. Bayangkan kak abang, kita buka vakansi, kita buka peluang pekerjaan. Ada yang menaruh harapan, ada yang sanggup ambil cuti semata-mata nak datang temu duga, berikan yang terbaik daripada diorang. Tapi at the end of the day, yang membuat keputusan tu, adakah dia betul-betul amanah? Apabila dia mengetepikan calon yang lebih layak dan dia ambil atas sebab kepentingan diri sendiri. Layak ke macam tu? Itu bukan sekadar menutup periuk nasi orang lain, tapi bahkan menzalimi, menganiaya orang lain. Sebab tu akak bang, kita kena elakkan. Kalau buat yang tak dapat peluang, jangan putus asa, teruskan usaha, perbaiki diri lebih baik. Sebab mungkin hari ini rezeki kita ditutup oleh tangan orang lain. Tapi yakinlah Allah Subhanahu Wa Taala adalah pembuka jalan yang lebih baik daripada hari ini. Jadi insya-Allah kalau akak bang nak dapatkan item-item yang eksklusif macam dekat belakang Apek ni, boleh terus set appointment, datang galeri kita sekarang. Sebab kita nak bagi double promotion untuk akak bang yang walk in sahaja. Ingat akak bang nak cari dekat mana? Dian Signature HQ, penuhi rumah dengan kalimah apa-apa Allah nombor 1.